Dengan bahasa mudah, Hmm. keputusan untuk pergi awal, untuk buat rundingan awal dan perjanjian awal berbanding dengan negara-negara serantau adalah satu political judgement call lah daripada pihak PM, daripada pihak Yang Berhormat sendiri dan juga Jemaah Menteri, Yes. bahawa mungkin kalau kita pergi awal, kita akan dapat sedikit kelebihan Yes. dari segi hubungan kita dengan Amerika Syarikat. What do you think of that? Betul. I think that's a fair narrative sebab You mean a betul fair lah. judgement call lah. It's a fair way to put it. It's a judgement call dan saya gembira melihat Yang Berhormat Menteri pun mengakui lah ada pandangan kontra dalam hal ni. Tapi akhirnya kalau saya faham apa Yang Berhormat sebut, satu ialah benda ni dah lama runding, bukan terburu-buru. Kedua ialah mempertahankan industri semiconductor supaya kalau boleh tidak ada sebarang tindakan. Jadi itu penting sangat-sangat dalam sektor kita, dalam negara kita. Ketiga ialah pharmaceutical dan juga aerospace contohnya, untuk juga dilindungi daripada tekanan tarif ini. Jadi atas mungkin faktor-faktor itu yang tidak ada dalam negara-negara lain dalam rantau ini, mungkin Malaysia mengambil keputusan untuk ambil langkah awal. Tapi saya lebih gemar dengan apa yang Muhammad sebut tadi, iaitu judge ataupun adili benda ini dengan hasil dia lah. Apa hasilnya? Jadi mungkin setakat ni Yang Berhormat Menteri boleh ceritakan, mungkin terlalu awal untuk kata hasil jangka panjang, tapi jangka pendek apa hasilnya yang mungkin rakyat Malaysia kena faham dan hargai untuk datang kepada keputusan bahawa mungkin ni ada baiknya. Rakyat Malaysia kena faham yang akses kepada pasaran Amerika Syarikat ni adalah penting. In fact, Amerika Syarikat adalah our major export destination. The number one, 200 bilion ringgit of export adalah ke Amerika Syarikat. Nombor dua ialah China. Ketiga dari segi pelaburan, hampir 230 bilion ringgit yang telah dilabur ke dalam negara kita adalah daripada Amerika Syarikat. So they also number one investor. Jadi, I mean, we cannot deny lah, kita tidak nafikan yang Amerika Syarikat ni penting untuk negara kita. Jadi dari segi keberhasilan, it's still early days. Ekspor masih lagi kuat ke negara Amerika Syarikat, but they could be front loading lah. But pada masa yang sama, kalau kita lihat markets, I mean of course kita dapat lihat ringgit semakin kukuh, pasaran saham kita both capital market for equity dan debt got stronger. So the markets accept. Dan kita lihat statement-statement daripada FMM, daripada AmCham, industri memang melihat ini adalah positif. Dan saya percaya dalam beberapa minggu akan datang, in fact one will be coming soon, dia akan umumkan pelaburan yang lebih ke dalam negara kita. Some of the players daripada Amerika Syarikat ataupun yang ada rantai bekalan ke Amerika Syarikat akan buat pengumuman kerana mereka menunggu art ini.